2 hari lepas Aisyah buat live bag ni, daripada berbelas unit tinggal 2. Jadi lepas Aisyah buat video ni, Aisyah akan terus edit. Lepas tu Aisyah akan terus masukkan. Sebab rugilah Aisyah buat video kan. Aisyah pun tak sangka pula, sebab before ni Aisyah lupa nak tunjuk time live. Aisyah kan bersalin. Lepas tu Aisyah lupalah nak tunjukkan before Aisyah bersalin tu kan. Sebab dia hari tu keluar time awal bulan 11. No, tengah bulan 11. Tapi time tu Aisyah dah nak beranak sangat dah. So tak sempat tunjuk. Geram betul. Sebab tak boleh nak restock dah. Bag ni terlalu cantik. Sangat-sangat cantik. Untuk bag ni dia pakai smooth leather tau. Okay, satu benda saya addresskan. Nampak tak dia macam ada wrinkle sikit sini? Bukan sebab bag ni defect. Sebab kan dia berbentuk macam tu. Jadi of course akan ada wrinkle sikit. Sebab dia macam lipat-lipatkan sikit leather tu. Okay, yang ni kan dia macam ada labuci yang orang panggil. Labuci lah kot. Tapi bukan jenis senang cabut tu. Dia gam kan. Lepas tu ada pinmall logo silver hardware dekat sini, belah belakang dia. Lepas tu dia ada tassel kat sini, ada hang tag. Top handle tak boleh pakai sampai shoulder, sampai macam ni je tau. Okay, Aisyah nak tunjuk belah dalam dia. Untuk belah dalam ni, okay, before that Aisyah tunjukkan dia punya crossbody strap lah. Campuran chain and leather, adjustable and detachable. So sweet lah colour pink dia. Ni belah dalam dia. Ada zip pocket dekat sini. Boleh fit phone Pro Max. Medium wallet tak boleh. Sebab apa tahu? Kalau masuk medium wallet, ni contoh medium wallet saya masukkan from Kate Spade kan. Nak zip tu dia akan macam sangkut sikit. Jadi Aisyah tak recommend untuk masukkan medium wallet lah. Kalau macam small wallet kat holder, okay. Sekarang Aisyah tunjukkan rupa dia bila pakai sebagai crossbody. Bila pakai crossbody tu comel dia. Sebab ada chain ni kan. Kalau pakai S-top handle pun comel juga. Especially kalau macam pergi wedding ke apa kan. Cabutkan crossbody strap dia, pakai S-top handle pun dah comel sangat-sangat. Untuk harga, anda boleh tengok dekat shopping bag di bawah. Dapat harga berapa. Yang paling penting, jangan lupa claim semua voucher yang ada untuk maksimum jembatan. Yang lagi-lagi penting, kalau beli dengan US Love Shop, semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian, boleh tekan dekat shopping pad di bawah. If you guys have any other question, further question, boleh komen down below. Dan jangan lupa tekan button follow.